Penjelajahan ke Pusat Jagaan Darul Hanan mengangkat tema kemasyarakatan bagi mencambah kasih sayang yang tulus. Warga emas, wajah masa depan negara. Pusat Jagaan Darul Hanan terletak di Pongsu 1000 Kepala Batas, Pulau Pinang, beroperasi sejak tahun 2010, dibina oleh Yayasan Bukhari di atas sebidang tanah yang berkeluasan 8 ekar milik Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Pelbagai kemudahan disediakan, termasuklah 4 buah blok kediaman, 7 buah ward untuk pesakit terlantar dan juga ruang aktiviti lain untuk keselesaan para penghuni. Jam menunjukkan 8 pagi. Penghuni Darul Hanan mula bergerak ke Dewan Al-Farabi untuk memulakan aktiviti senaman pagi. Setelah selesai beriadah, warga emas menuju ke kafeteria Asy-Syakirin untuk menjamu selera. Mi kari dan teh panas menjadi juadah sarapan pagi mereka pada hari itu. Usai bersarapan, warga emas kemudiannya melangkah ke Surau Ar-Raudhah untuk menunaikan solat duha sebagai santapan rohani sebelum mengikuti kuliah duha. Seterusnya, penghuni Darul Hanan ke anjung terapi dan fisioterapi bagi meningkatkan kecergasan dan keseimbangan dalam pergerakan mereka. Sesetengah warga emas santai mendalami ilmu taranum serta mendengar alunan nasyid yang mendamaikan menerusi platform digital. Di sebalik senyuman yang terukir, tersimpan kisah perjalanan hidup yang penuh dengan pancaroba. Saya anak tunggal dalam keluarga. Kedua ibu bapa saya meninggal, saya terus masuk ke sini. Pada mulanya saya masuk ke sini, saya merasa amat sunyi sekali dan sedih sebab tidak ada keluarga. Bila dah lama-lama saya menetap di sini, saya rasa seronok dapat ramai kawan. Dalam menghitung hari-hari kehidupan, harapan dan impian warga emas di Darul Hanan hanyalah untuk mencari ketenangan dan keridaan Allah Ta'ala.